Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Gana duduk situ. Alih duduk situ. Salah gini dah. Cara gini salah. Cara dia, kita buka kitab dah. Biar jelas. Muka surat 173 pada bab fi syurutil iqtida. Dan sunat makmum yang laki-laki itu kemudian sedikit sebelum makmum laki-laki yang pertama duduk tepi tu imam. Betul dah, habis betul dah. Kerana menyatakan lebih martabat imamnya. Dan jika berdiri di belakang imamnya atau di kirinya, nescaya makruh. Kalau abah duduk belakang kita saat ni, hukum dia makruh. Ataupun duduk alik kiri, maka makruh juga. Yang meluputkan fadilat jemaah. Luput fadilat jemaah. Maka jika datang yang lain, ni alih mari. Alih mari, maka sunat ia berdiri pada pihak kiri imamnya. Hak sepatutnya alih kena duduk alik kiri. Alih kena duduk alik kiri. Habis alik kanan, alih alik kiri. Lepas tu lagu mana seterusnya? Serta terundur sedikit daripada imamnya. Maka jika sudah takbiratul ihram, hendaklah ia undur kedua makmum itu ke belakang imamnya. Ialah yang afdal jika ada tempatnya, atau naik imamnya ke atas dan bersaf keduanya di belakang imam. Jadi cara dia gini. Habis saat ni duduk alik kanan belakang. Betul dah? Alih duduk alik kiri belakang. Sama betul dengan habis Lepas tu lagu mana? Bila alih bui takbiratul ihram masuk pada semaya, alih dengan abah undur ke belakang. Ataupun kalau hak tu hak orang panggil hak afdal, hak molek Kalau alih dengan abah tak undur, tu imam kena naik. Okey, seterusnya. Dan jika hadir keduanya, yakni dua orang laki-laki, maka hendaklah bersaf keduanya di belakang imam. Okey, kalau mari dua-dua, alih dengan abah mari sekali. Maka duduk belakang tu imam. Tak ada kena duduk tepi dah. Duduk belakang tu imam je lah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad.